Selamat datang ke Liga M Update. Musim baharu, cabaran baharu. 12 pasukan telah bersedia menggegarkan Liga Super 2026-2027. Malaysian Football League (MFL) telah mengumumkan kelab Liga A1 Semi Pro, Kelantan Red Warrior FC bakal beraksi dalam saingan Liga Super 2026-2027 berikutan keputusan penarikan diri PDRM FC. Kelantan Red Warrior FC yang menduduki tangga keempat Liga A1 musim lalu itu sebelum ini telah melengkapkan segala dokumen bagi kriteria kewangan untuk dipromosikan ke Liga Super. Kelab yang berpangkalan di Kota Baru itu dilihat lebih bersedia berbanding UM Damansara United FC ke-6 Liga A1 dan Bunga Raya FC ke-12 Liga A1 yang turut mengemukakan permohonan selepas mendapat lesen kebangsaan luar biasa daripada FIB. Bagaimanapun, satu lagi kelab Liga A1, Armed Forces FC tidak memohon untuk bertanding dalam Liga Super 2026-2027. PDRM FC telah menghantar surat rasmi penarikan diri kepada MFL dengan mengambil kira faktor mahu memberi fokus kepada penstrukturan semula pengurusan kelab. Kehadiran Kelantan Red Warrior FC menggantikan PDRM FC melengkapkan jumlah 12 kelab yang akan bertanding bagi Liga Super 2026-2027 iaitu juara bertahan Johor Darul Ta'zim, JDT FC, Kuching City FC, Selangor FC, Kuala Lumpur City FC, Terengganu FC, Star City FC yang sebelum ini dikenali sebagai Immigration FC, Negeri Sembilan FC, Penang FC, Sabah FC, DPMM FC dan Melaka FC. Berikut adalah senarai jadual perlawanan pusingan pertama, Liga Super Malaysia 2026-2027 yang akan bermula tanggal 21 Ogos 2026. Liga Super 2026-2027 akan membuka tirai dengan perlawanan sumbangsih antara Johor Darul Ta'zim dan Kuching City FC pada Jumaat 21 Ogos 2026 berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim sepak mula jam 9 malam. Kemudian pada Sabtu 22 Ogos 2026, Negeri Sembilan FC lawan Kuala Lumpur City FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi, sepak mula jam 5 petang. Kemudian diikuti oleh perlawanan antara Kelantan Red Warrior FC lawan Selangor FC di Stadium Sultan Muhammad ke-4, sepak mula jam 9 malam. Kemudian diikuti oleh perlawanan antara Terengganu FC lawan Melaka FC di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, sepak mula jam 9 malam. Kemudian pada Ahad 23 Ogos 2026, perlawanan antara Penang FC lawan DPMM FC berlangsung di Stadium Negeri Pulau Pinang, sepak mula jam 5 petang. Kemudian diikuti oleh perlawanan antara Sabah FC lawan Star City FC berlangsung di Stadium Likas, Kota Kinabalu, sepak mula jam 8 suku malam. Jadi itulah dia, jadual perlawanan Liga Super 2026-2027, minggu pertama, bermula pada Jumaat 21 Ogos 2026. Segala yang anda perlu tahu tentang Liga Super Malaysia ada di sini, Liga M Update. Teruskan sokongan anda, jangan lupa like, share dan langgan saluran ini, sebab di sinilah anda akan dapat berita terkini dan paling pantas tentang bola sepak tempatan. Jumpa lagi dalam update seterusnya, geng!